Oi, okey geng. Tadi kita dah buat pemasangan ni kita bypass tangki air untuk lajukan pressure air dalam bilik air ni lah. Sebelumnya air ni slow je sampai kena sediakan tempat letak air untuk mandi Okey, so kita dah buat bypass dah. Kita pasangkan check valve non return valve. Okey, dekat area tangki air lah. So kali ni kita nak test. Okey, macam mana result dia lepas kita buat pemasangan tu. Okey, so kita test dengan bidet dulu. Kita buka dulu. Okey, kita tarik bidet. Dulu sebelum ni kalau aku tekan ni, kalau kedudukan dia macam ni, jatuh kat bawah tu je So air ni memang sangat-sangat slow kalau kita mandi pun terseksa sebab itulah kena sediakan baldi macam ni. Okey, untuk kita buat mandi. So jom kita test dulu Oi, kuat geng kuat. Oh, macam water jet, kau tengok. Berapa kekuatan ni straight straight. Wah, ni kalau basuh-basuh ni, kalau basuh-basuh bilik air baru sedap kan. Okey, berapa tinggi pula dia boleh pergi. Jom kita test. Okey, tengok kekuatan dia memang kena ukur tinggi macam ni. Oi, sampai ke ceiling Oi, rosak ceiling. Rosak ceiling rumah aku. Jangan. Oh, sampai sini pun kita boleh basuh boleh basuh. Memang sangat-sangat kuat geng. Okey, cantik lah. So misi kita dah berjaya So kita test ni pula Oh, memang sangat kuat. Okey, shower confirm dah kuat kan. Tak payah nak test lah. Sampai ke sana ni 2 tingkat kiranya. Ceiling untuk 2 tingkat. Kau tengok. Aduh, dah basah pula ceiling aku lama rosak tapi ada pro and con dia lah. Sekarang ni pressure dah kuat sebab kita bypass tangki air. So pipe yang sedia ada kat dalam ni harapnya bertahan lah. Sebelum ni tak ada pressure kan. Sekarang ni pressure dah kuat. Okey, so tu je lah geng aku nak share dengan korang. Kalau rasa ilmu ni bermanfaat, kau boleh tengok video aku buat bypass tu. Aku ada ajar secara detail lah. Tengok dekat profile aku. Okey, video bypass tangki air So korang boleh buat sendiri kat rumah. Sebelum ni air sangat slow sekarang ni alhamdulillah memang dah sangat kuat So kita nak mandi apa semua memang sedap sikit lah. Okey lah geng, tu je. Okey, share. Okey, minta follow aku. Okey, untuk dapatkan update video yang seterusnya